Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, anak-anak akan belajar Sains Tingkatan 3, Bab 10, Subtopik 10.1, Perkembangan dalam Astronomi, Bahagian 2. Bersama saya, Cikgu Sarika binti Syamsuddin dari SMK Bukit Payung, Pokok Sena, Kedah. Standard kandungan 10.1 Perkembangan dalam Astronomi. Objektif pembelajaran menerangkan dengan lakaran mengenai perkembangan sejarah model sistem suria. Kata kuncinya, yang pertama geosentrik, yang kedua heliosentrik, yang ketiga hukum Kepler, dan yang keempat elips. Mari kita tengok sekali lagi tokoh yang terlibat dalam sejarah model sistem suria. Yang pertama Claudius Ptolemy, yang kedua Nicolaus Copernicus, dan yang ketiga Johannes Kepler. Mari kita kenali siapa itu Copernicus. Beliau merupakan ahli astronomi, matematik, ekonomi dan doktor Poland. Beliau membina model heliosentrik dengan matahari pada pusat dan orbit yang membulat. Mari kita tengok model heliosentrik. Helio bermaksud matahari, sentrik bermaksud berpusat. Matahari berada pada pusat sistem suria. Bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Okey, baik. Sekarang kita ke segmen uji minda. Nyatakan betul atau salah bagi pernyataan di bawah. Soalan 1. Copernicus merupakan ahli astronomi, matematik dan doktor Poland. Betul atau salah? Okey, jawapannya betul. Soalan yang kedua. Copernicus memperkenalkan model geosentrik. Betul atau salah? Okey, jawapannya salah. Copernicus membina model heliosentrik. Soalan seterusnya, soalan ketiga. Dalam model heliosentrik, matahari bertindak sebagai pusat sistem suria. Betul atau salah? Okey, jawapannya betul. Okey, soalan seterusnya, soalan keempat. Helio bermaksud bumi. Betul atau salah? Jawapannya salah. Helio bermaksud matahari. Soalan kelima. Helio bermaksud matahari dan sentrik bermaksud berpusat. Betul atau salah? Okey, jawapannya betul. Okey, soalan keenam. Dalam model heliosentrik, bumi bertindak sebagai pusat sistem suria. Betul atau salah? Okey, jawapannya salah anak-anak. Okey, dalam model heliosentrik, matahari bertindak sebagai pusat sistem suria. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.